Baru-baru ini, kemunculan penyanyi Naim Daniel membuat persembahan di XO Concerts 3.0 School of Galau pada malam Ahad lalu mengundang perasaan sebab dalam kalangan rakan artis. Naim Daniel atau Muhammad Naim Daniel Baharin, 27 tahun, dilihat berpakaian sekolah tampil profesional mendendangkan lagu Mengenangmu, nyanyian Chris Patih, menerusi perkongsian video yang dimuat naik di TikTok. Malah, persembahan tersebut turut mendapat pelbagai reaksi termasuk penyanyi Iman Troy, Zubi Khan dan Dahlia Farhana yang bangga melihat kemunculan semula Naim di atas pentas nyanyian. Dalam perkongsian video itu juga, Iman dan Dahlia dilihat tidak dapat menahan sebab apabila turut mengalirkan air mata. Dalam pada itu, rata-rata netizen turut terharu melihat ikatan persahabatan mereka yang sentiasa memberikan sokongan meskipun Naim terpalit dengan kontroversi sebelum ini. Pada 3 Jun lalu, kecoh apabila seorang selebriti ditahan polis selepas didakwa melakukan amang seksual terhadap seorang remaja perempuan. Untuk rekod, kejadian tersebut dilaporkan berlaku di sebuah hotel di Selangor dan mangsa berusia 17 tahun itu dikatakan mula berkenalan dengan selebriti terbabit di sebuah kafe yang juga tempat kerjanya. Difahamkan kejadian cabul itu berlaku ketika kali pertama pertemuan antara suspek dan remaja terbabit. Bagaimanapun, selebriti tersebut adalah Naim Daniel dan penyanyi berkenaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Putrajaya pada 17 Jun lalu. Justru itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak AKKSTKK 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan boleh dihukum sebat. Namun demikian, mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan yang dicadangkan pihak pendakwaan. Malah, kes akan disebut semula pada 18 Ogos depan. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Naim Daniel tabah atas ujian yang dialami dan terus bersinar dalam industri seni.